Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bagi semua dah sarapan belum? Belum. Nanti lepas pukul 9 awak sarapan. Okey. Okey. So, hari ni kita akan sambung kita punya pelajaran untuk sains tingkatan 4. Okey? Baik. Okey. So sekarang nampak tak skrin yang saya share? Nampak. Sekejap ada yang okey. Ni pensyarat saya dah masuk ya. Alright. Okay, so mana yang tak berkenaan boleh mute sekejap. Nanti kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya saya lah. Okay? Okay. Skrin yang saya share ni. Hello, nampak tak? Nampak. Okay. So, hari ni kita akan continue subjek sains tingkatan 4 untuk awak punya tahun 2026 kelak lah. Okay? So, sebelum kita mulakan kelas, minta wakil kelas boleh bacakan doa belajar terlebih dahulu? Boleh. Boleh Alright. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Haziq, betul tak yang baca? Betul. Okey, terima kasih Haziq sebab baca doa. Okey, so next. Okey, sebelum kita mulakan kelas, minta awak buat persiapan untuk sediakan alat tulis dan buku nota lah. And then make sure awak berada persekitaran yang selesa dan pastikan jaringan internet awak stabil lah. Boleh? Boleh. Okey, terbaik. Boleh. Boleh cikgu. Okey. So, kita recap sikit apa yang kita dah belajar masa dekat bab 1, iaitu langkah keselamatan dalam makmal. Okey, ingat lagi tak apa yang kita belajar dekat dalam bab 1 hari tu? Ingat. Ingat So, cikgu nak test sikit lah. Boleh? Cikgu test sikit? Boleh. Okey. Boleh. Kelas sains dan 3 Lucy. Okey, so untuk peralatan perlindungan diri pada murid. Okey, siapa boleh share sikit? Saya. Okey. Raudah Betul. Okey, Raudah. Ada berapa peralatan perlindungan diri pada murid? Ada 5. Ada 5. Okey, apa dia? Ada goggle, topeng muka, sarung tangan, baju makmal, kasut bertutup. Okey, betul. Ada 5. 2, 1. 2 pada muka, 2 pada badan, 1 pada kaki. Okey. Peralatan perlindungan diri di makmal ada berapa? Siapa boleh share? Peralatan perlindungan diri. Dian boleh, Dian? Boleh. Okey, Dian. Apa dia? Kabinet air lamina, Okey. penyeram kecemasan, kebut basah, pembias mata. Okey, betul. Okey, so next, pembuangan bahan sisa. Ada berapa kategori? Saya ada Siapa tu? 2. Siapa tu? Husna. Husna. Okey, apa dia?
bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Yang kedua, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, betul. Seterusnya, SOP pelupusan bahan sisa. Siapa boleh share? Saya, Siapa tu? Amira. Okey Amira, apa dia? SOP dia? Apa Amira? Ada berapa kategori pelupusan bahan sisa? Ada 4. Ada 4, betul. Apa dia yang 4 tu? Kategori A untuk peralatan tajam. Betul, Kategori B pepejal yang tak tajam. betul. C? Kategori C bangkai dengan organ. Okey, betul. Lagi? Kategori D cecair. Betul. Okey, so ada 4 kategori lah. Kategori A, B, C dan juga D. Okey, untuk jenis alat pemadam kebakaran pula. Ni waktu kecemasan. Siapa boleh share? Saya nak. Okey, siapa tu? Adam. Okey, Adam. Siapa dia? Jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama air. Sama Yang air, kedua buih. kuih, Yang ketiga karbon dioksida. karbon dioksida. Yang Yang keempat, keempat serbuk kering. serbuk kering. So, empat-empat tu ada label warna yang berbeza kan? Kalau air warna apa? Air warna merah. Betul. Kalau karbon? Karbon warna hitam. Okey, betul. Serbuk kering? Serbuk kering warna biru. Warna biru. Buih? Buih warna krim. Okey, betul. Biasa kalau kita nampak yang dekat sekolah-sekolah ke kat bahagian mana-mana ke yang mostly yang pakai pemadam kebakaran jenis ABC, label warna biru lah. Okay. So untuk seterusnya kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Siapa boleh share? Saya. Dia ada dia punya akronim tu. Ingat lagi tak akronim yang saya ajar? Siapa boleh share? Saya. Siapa tu? Aina. Aina Khadijah. Ya. Okey, apa dia? Aina, boleh kuat sikit tak suara? Boleh. Yang Apa Aina? pertama, tanggalkan pin keselamatan daripada dia punya pemadam kebakaran tu. Okey, Lepas betul. tu, pastikan alat pemadam kebakaran tu ditegakkan. Okey. Yang kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran tu dekat pangkal api. Lepas tu, kita kena berada pada jarak kira-kira 2.0 hingga 2.5 meter daripada api. Okey. Okay, lepas tu, yang ketiga, tekan pemicit atas alat pemadam. Dan yang terakhir, ratakan semburan dekat seluruh sumber api tu dengan gerakan muncung dia daripada sisi ke sisi. Okey, betul. So, kalau perasan apa yang si Aina Khadijah share tadi, dia ada guna akronim PASS lah, P-A-S-S. Okay, so P tu adalah pull, kita tarik pin, kemudian aim. PASS tu P-A-S-S. So A tu adalah aim. Kita talakan alat pemadam kebakaran kat bahagian api. And then squeeze, kita picitkan lah kita punya tuas tu untuk sembuh punya serbuk kering tu. And then sweep, kita sapukan dia, which is yang kiri kanan tadilah yang kita halakan ke punca api tu. Okay, so semua orang ingat lagi, Alhamdulillah. Okay, so lepas ni cikgu nak tunjuk satu video, minta kamu perhatikan lah ya. Boleh? Boleh. Jadi kalau tak dengar audio, bagi tahu. Baik. Okay, tak dengar. Baisan. Okay. Nampak tak video tu? Nampak. Nampak seorang bomba sedang menyelamatkan seekor kucing
Okay. So next. Metronome remain calm. So the 1 and 2 and 3 and 4 and 5. 1 and 2 and 3 and 4 and 5. 1 and 2 and 3 and 4 and 5. So the 1 and 2 and 3 and 4 and 5. 1 and 2 and 3 and 4 and 5. So it's 1. Okay. So daripada tiga-tiga video tadi, anyone boleh share tak apa yang you guys perasan ataupun apa yang you guys perhatikan dekat video tadi semua? Anyone boleh share? Saya. Okay, siapa tu? Siapa di sana? Saat. Okay, Saad. Okay, Saad. Apa yang awak perasan kat dalam video tu? Nampak ada orang pengsan. Okay, ada orang pingsan. And then orang pingsan tu tengah buat apa? Ditolong oleh siapa tu? Ada orang datang dia tolong CPR. Okay. Dia tekan dada kan? Dia tekan dada. Okay. Kat kawasan Tampines. Okay, yang lain ada nak share apa yang awak perasan? Saya. Siapa tu? Khadijah. Khadijah. Okay. Siti ni Siti Khadijah Okay, Siti. Apa dia? Orang tu pengsan dekat kawasan awam. Okay, betul. Dia ada pesta kat kawasan awam. Video nombor 3 ni kan? Video nombor 1 tadi dekat airport kan? Betul. Okay, lagi apa? Okay. Dekat kucing. Ada binatang kan dalam video tu? Okay, so agak-agaknya diorang buat apa tu? CPR. CPR, betul. So hari ni topik kita adalah CPR. Okay, atau bahasa Melayu juga adalah resusitasi kardiopulmonari. Okay. So maksudnya resusitasi kardiopulmonari ni bahasa Inggeris dia cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR lah, lebih mudah nak disebut. Okay, CPR ni pun bukan dekat manusia je, dekat binatang pun boleh. Okay, awak tahu tak detail-detail CPR ni? Tak. Tak tahu kan? Okay, so hari ni kita akan belajar lah CPR tu apa. So untuk objektif pelajaran kita hari ni, yang pertama, awak dapat menyatakan definisi dan situasi yang memerlukan CPR sekurang-kurangnya 2 daripada 3 secara bertulis dengan betul. Kemudian yang kedua, awak dapat menerangkanlah langkah asas pelaksanaan CPR termasuk nisbah tekanan dada dan juga hembusan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 secara lisan. Dan yang ketiga, awak semua dapat menentukan kepentingan CPR dalam usaha menyelamatkan nyawa mangsa secara bertulis. Okay? So awak akan belajar 4 benda lah. Awak belajar definisi, situasi, langkah asas dan juga kepentingan CPR. Okay, dapat? Dapat. Okay. Dapat. So next. Okay, so kita pergi kepada definisi resusitasi kardiopulmonari. So untuk definisi resusitasi kardiopulmonari adalah dia adalah satu bentuk bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan 2 teknik lah. Okay, antaranya adalah teknik tekanan di bahagian dada dan juga hembusan ke dalam mulut. Okay. Kalau pasal tadi dalam video tu dekat airport tu perempuan tu ada buat tekanan di bahagian dada kan, video pertama dan ketiga. Okey, itu adalah untuk mengembalikan degupan jantung. Okey. So sebab bila jantung tu berhenti, peredaran darah tak berlaku. Okey, jadinya kita sebagai penyelamat ataupun orang persekitaran yang ada ilmu untuk buat CPR kena beri pertolongan. Okey, kena beri bantuan kecemasan tersebut lah. Kita kena buat tekanan buatan. Okey, kita kena tekan dekat dada dia untuk jantung dia pump darah ke seluruh badan. Okey. Kemudian selang-seli daripada kita tekan tersebut, kita ada buat hembusan ke dalam mulut. Misalnya macam di video yang kedua. Nampak tak bomba tadi selamatkan kucing kan?
Okay, so dekat situ pun dia bagi udara yang beroksigen lah melalui hembusan nafas ke mulut kucing tadi. Sebab dia tekan dada kucing tadi kan. So hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan pernafasan kucing. Okay. So ingat definisi resusitasi kardiopulmoner ada dua. Okay. Bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan dua teknik. Okay. Teknik tekanan di bahagian dada untuk mengembalikan degupan jantung dan kedua hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan pernafasan. Okay. So next. Okay. Apa justifikasinya yang kita buat tekanan dekat bahagian dada dan juga hembusan ke dalam mulut? Okay, justifikasinya adalah yang pertama, untuk memulihkan aliran darah ke otak dan organ penting. CPR mengekalkan sedikit aliran darah ke otak, jantung dan paru-paru untuk mencegah kerosakan organ kekal. Kemudian yang kedua, kamu dapat menggantikan fungsi jantung dan pernafasan yang berhenti. Tekanan dada dalam CPR bertindak sebagai pam sementara, bantuan pernafasan membantu memasukkan oksigen ke dalam paru-paru. Okey, tadi kan macam bila jantung terberhenti, so darah kita tak dapat nak beredar ke seluruh badan. Darah mengangkut apa? Hemoglobin. Darah tu Oksigen. Oksigen. Okay, betul-betul hemoglobin. Hemoglobin tu mengangkut oksigen. Okay, so bila darah tak beredar ke seluruh badan, so seluruh sel dalam tubuh kita tak menerima oksigen. So itu boleh menyebabkan berlakunya kematian sel. Terutamanya pada bahagian otak lah. Otak kita ni terdiri bagi banyak sel yang penting untuk keseluruhan badan. Jadinya bila darah tak sampai ke otak untuk angkut oksigen, so itu boleh menyebabkan kerosakan kekal lah. Okay. So bila mana kamu melakukan CPR ni, kamu push untuk mangsa tu pump jantung dia. Okay. Kamu push untuk jantung dia pump darah ke seluruh badan untuk kekalkan ada oksigen. So bila jantung dah berhenti, paru-paru pun akan stuck. Bila dah stuck, awak kena buat bantuan pernafasan. Itulah adanya tadi bantuan hembusan ke dalam mulut. Sebab awak nak kekalkan ada oksigen. Sebab mangsa dah tak nak bernafas secara normal. Okay. Okay. Yang ketiga, mengurangkan risiko kerosakan otak kekal. Otak hanya boleh bertahan 4 hingga 6 minit tanpa oksigen. CPR mengelakkan mangsa daripada mengalami kecederaan otak atau kematian. Okey. Okey, otak hanya boleh bertahan 4 hingga 6 minit. Yang ni awak kena ingatlah. Di mana kita nak mengurangkan risiko kerosakan otak kekal. Dan yang terakhir adalah melambatkan proses kematian sel dengan adanya sedikit oksigen melalui CPR. Kematian sel dalam organ vital menjadi lebih perlahan. So dalam tempoh masa, bila mana kita mengalami momen-momen getir ataupun detik-detik kecemasan macam tu, kita ada, kalau istilah doktor adalah kita ada goal timing lah. Okay, kita ada goal period. Waktu keemasan untuk kita selamatkan mangsa sebelum dia mati. Okay, so waktu kecemasan tu lah yang kita kena push untuk bagi si mangsa tu bertahan. Okay, kita kena buat CPR. Biasanya, nanti saya akan ajar awak macam mana step-step ataupun langkah asas untuk buat CPR tu. Okay, dekat sini ada 3 tanda bila mana awak perlu melakukan CPR, iaitu situasi individu yang memerlukan CPR lah. Okay, so yang pertama adalah tiada degupan jantung ataupun nadi. Kemudian yang kedua, tidak bernafas. Dan ketiga, tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Okay, tiada degupan jantung atau nadi. Macam mana awak nak check? Awak kena ni lah. Awak kena perhatikan mangsa dan awak check nadi. Nanti kita akan belajar satu episod seterusnya macam mana awak nak detect nadi dekat pada tubuh manusia. Okay. So kemudian tidak bernafas bila mana awak nampak biasa kalau buat CPR ni kita akan, kalau lelaki kita akan buka baju dia untuk tengok. Biasa kalau doktor ke hospital, diorang akan buka baju mangsa kan, diorang akan tengok dulu dada diorang untuk tampal alat-alat diorang kan. Okay, so sama juga macam dekat public kita bukalah baju dia, tapi kita just tengok pada bahagian dada dia ada tak berlakunya proses pernafasan. Maksudnya kembang kuncup dada dia, naik turun dada dia. Okay, masa itu kita baringkan and then kita tengok ada tak naik turun dada dia. Kemudian kalau tak pun kita boleh dengar, kita boleh rasa pernafasan pada hidung dia orang. So kita akan letak jari lah, kita detect ada pernafasan tak. Okay, kalau tak ada pernafasan itu bermaksud tidak bernafas lah.
Okay, kalau tak pun awak boleh dengar. Awak letak telinga awak dekat hidung mangsa. So awak dengar, ada tak pernafasan? Okay, bila awak dah detect tu macam awak pun sama-sama, awak tak confident. Okay, aku dapat, awak kena minta respon dia. Awak tepuk bahu mangsa. Awak tepuk bahu mangsa, awak tanya. Awak tanyalah, awak tanya dia apa-apa soalan, cik ke atau nama dia siapa ke untuk dapatkan dia punya respon. Kalau dia tak boleh nak bagi respon, okay, kalau dia tak boleh nak bagi respon, itu dah lengkap lah ketiga-tiga ciri tersebut yang awak memang perlu buat CPR sekarang ni. Okay, kalau awak lambat-lambat nanti dia tak sempat diselamatkan lah. Sebab tadi otak boleh bertahan berapa minit? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okay, 4 hingga 6 minit. Betul. Okay. So, apa yang berlaku pada organ dalaman mangsa sewaktu CPR dilakukan? Okay, ini kita cuba tengok video. Okay. CPR, which stands for cardiopulmonary resuscitation, is an emergency life-saving technique that anyone can use in critical situations. When a person's heart stops beating and they are not breathing, CPR helps maintain the flow of oxygen and blood to essential organs. Chest compressions are a key part of CPR because they physically push blood through the body, ensuring that the heart, brain, and other vital organs continue to receive oxygen and nutrients. The standard method involves giving 30 strong chest compressions, followed by 2 rescue breaths. After completing 30 compressions, it's important to check that the airway is clear. When a person is unconscious, the airway may be blocked, which can prevent oxygen from reaching the lungs. Once the airway is open, rescue breathing begins. The rescuer gently blows air into the person's lungs, ensuring each breath is delivered at the right moment. While doing this, it's essential to continuously monitor the person for any signs of life, such as movement, coughing, or normal breathing. By combining chest compressions and rescue breaths, CPR temporarily takes over the work of the heart and lungs. Even simple, correctly performed CPR can greatly increase a person's chance of survival in life-threatening situations. Okay, nampak tak tadi macam mana CPR tu membantu mangsa? Nampak. Okay. Dan bila mana kamu kompres dada dia, kamu push untuk darah keep circulate dalam badan diorang. Okay, itu tujuan kita lakukan CPR lah. And then kita buat hembusan nafas untuk keep lung dia, paru dia untuk bernafas. Okay, tadi pun dia tunjuk bila mana kita nak lakukan hembusan pernafasan tu, kita kena dongakkan kepala dia supaya tak ada benda yang tersekat lah pada saluran trakea dia. Okay, so cikgu nak minta kamu buka class point boleh? Boleh. Okay, buka class point and then kita jawab sikit soalan. Okay. So kamu total ni ada 20 orang kan? Semua dah masuk kan? Ada yang request lagi ke? Okay, boleh masuk tak? Boleh. Ini 1 85-120 dia punya keyword. Pokok di sini. Apa dia? 85-120 dia punya class code. Okay, yang dah masuk boleh jawab Boleh. Sebaru 9 orang. Ashraf soalnya.
Kali 15 orang. Dini Firdaus, Nasha Akila, Qurratu Ain, Safia, Damia. Okay, 16 orang. So dah ke? 16 orang saja masuk. Okay, software submission. Okay, so the correct answer is C. Okay. Kenapa ada 2 orang yang jawab B? Okay. Ni kan. Soalan dia, apakah definisi yang paling tepat bagi resusitasi kardiopulmonari? Okay. So definisi dia tadi apa dia? Ada 2 kan? Ada 2 teknik kan? So jawapan dia adalah C. Bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan dada dan hembusan nafas ke mulut mangsa. Okay. Ini masih dah terlebih ni kan? Sayang kau buat dalam 90 dulu. Okay, sekejap Level akhir tahun kita 90. So saya bagi reward lah. Okay, siapa yang dapat? 5 Okay. So kita go next question. Berdasarkan justifikasi CPR, apakah fungsi utama teknik tekanan di bahagian dada mangsa? Okay, ingat justifikasi tekanan di bahagian dada. Bukan hembusan nafas tau. Tekanan dada. Itu dah set terlebih lagi lah. Ramalan baik. Umurnya kita bos. Okay, jawapan A untuk memulihkan pernafasan mangsa dengan segera. B untuk mengurangkan risiko kerosakan otak kekal. C bertindak sebagai pam sementara untuk mengekalkan sedikit aliran darah ke otak dan organ penting. D untuk memanaskan badan mangsa yang mengalami hipotermia. Okay, which one? Dua belas, orang 13, 14. Lagi 2 orang. Life status Adilah dengan Haziq Zakwan. Set on the way. Okay, so dah 16 orang. So close start mission. Okay, so the correct answer is C. Okay. Congrats, siapa yang jawab ni? So saya reward all. Saya. Kenapa ada yang jawab 4 ni? Ashraf, Adam, Saad dengan Aziz. Salah tekan. Tak apa. Saya bagi reward juga. Okay, so kita discuss sikit. Ada yang jawab A dan juga jawapan C. Okay, justifikasi CPR, tekanan di bahagian dada mangsa, iaitu untuk memulihkan pernafasan mangsa. Okay, kenapa jawapan A ni cikgu cakap salah? Sebab tu untuk mulut. Betul. Itu untuk hembusan ke mulut. Okay, tak apa. Bila awak buat salah, awak belajar. Kalau tak buat salah, nanti awak tak belajar. So awak akan ingat lah. So tekanan di dada ni paling dekat sekali adalah pam lah. Sebab tadi kita pam jantung kan. Itu adalah untuk pam sementara. Jawapan dia adalah C. Yang D ni memang tak lah. Memang tak ada perkataan hipotermia pun daripada awal kita belajar tadi. Okay, so next. Typekan julat masa untuk otak bertahan.
tanpa oksigen sebelum berlakunya kerosakan kekal. Okey. Berapa masa dia tadi? 100. Wow. Oh, fokus kan semua? Try stop. Sambung ya, Ashraf. Senang kerja kan? $15. Seorang lagi. 16. Okey, cukup. So So jawapan dia adalah 4 hingga 6 minit. Okey, 4 hingga 6 minit. So bila awak tulis 4 hingga 6 minit ni betul lah. Okey. Tapi yang tulis 456 ni dia berkata 10 minit. 10 minit pun ni memang dah lari jauh sangat dah ni. Dah mengalami kerosakan. Nasha. Dah meninggal dulu kan. Okey, yang betul 4 hingga 6 minit. Okey, kalau yang Ashraf ni betul 456 ni, tapi jangan tulis macam ni, dah tak ada unit pula tu. So next time boleh letak unit 456 minit. Boleh? Boleh Ashraf? Boleh. Okay, yang 10 minit ni awak kena belajar lebih fokus lah. Okay, Nasha boleh? Nasha dia. Okay. Kulat sikit. So, kita reward semualah. Okay. Alright. Insert a slide. Okay. Next. So contoh yang memerlukan CPR. Okay, tadi kita belajar situasi yang memerlukan CPR. Apa dia yang pertama? Tak ada degupan jantung. Tak ada degupan jantung, tak ada nadi. Kedua? Tidak bernafas. Tiada Tak respon memberikan tanpa respon. rangsangan. Betul. Respon rangsangan. Okay. So, itu tadi situasi. Sekarang awak bagi insiden pula. Betul. Laju. Okay, apa lagi contoh insiden? Boleh ke? Tak boleh. Okay, dah. Baru boleh. Okay, kita nak respon. Okay. Aina dah masuk. Adam dah masuk. Dini, okay. Okay, cepat. Pensan tak ni? Tak. Okay. Terus submission. Kau aja. Highlight answer. Okay, so yang paling top answer dekat sini adalah lemas. 11 orang yang jawab lemas. Oh, Aina Khadijah, Rabiatul, Adam, Safia, Hafiz, Saad, Nur, Haziq, Ashraf, Muhammad, Adila. Okay, one of the insiden yang menyebabkan memerlukan CPR ni adalah antaranya lemas. Okay, selain daripada lemas kita ada serangan jantung lah. Serangan jantung ni pun kira betul lah, heart attack. Okay, tak ada jantung ni, ni siapa punya jawapan ni? Adam, main-main Tapi jantung ni Frankenstein je. Okay, heart attack ni betul. Okay, yang lemas yang jawab renjakan elektrik. Okay, yang tenggelam ni. Yang tenggelam ni kira lemas juga lah kan.
So bila kurang nafas, pingsan. Ni pun tengok. Pingsan. Apa ni, tengok dia punya ciri-ciri dulu. Okay. Kalau dia pingsan tapi dia bernafas and then dia ada degupan jantung, itu boleh jadi dia kurang gula ke, rendah. Janganlah awak buat tak. Jangan nanti marah. Okay. Hello kelas, ada lagi ke? Ada. Okay, terbaik. Dah pingsan. Okay, so next kita pergi kepada kaedah CPR. Okay, kaedah CPR ni, inilah yang cikgu cakap tadi. Apa yang awak perlu buat di mana bila awak berdepan dengan situasi kecemasan tersebut. Okay. So kaedah dia awak ingat PBT, BT. Ini akronim dia lah. PBT, BT stand for apa? Periksa respon mangsa, buka saluran pernafasan. T, tekanan dada. B, bantuan pernafasan. T, tekanan dada semula. Okay. PBT, BT. Okay, so cikgu nak tengok kamu tengok video ni dulu. Are you okay? Can you help me? Please, can you help me? Please call the ambulance and get the AED. Okay. Okay, so ini detail dia yang kita pergi. Okay, yang pertama iaitu kita kena kaedah CPR dia. Yang pertama adalah kita periksa respon mangsa. Sekejap, ada yang tanya soalan ke? Adila kenapa angkat tangan? Ada nak tanya ke? Lah. Tertekan. Jangan stres. Ya Allah, Irob. Okay, so yang pertama iaitu periksa respon mangsa. Okay, bila mana mangsa rebah, awak kena terus lari ke arah mangsa. Okay, bila mana awak nampak ada mangsa rebah je, awak terus lari ke arah mangsa. Kemudian tepuk bahu mangsa untuk kita dapatkan respon. Okay, saya tanya dulu. Kalau dia tak bagi respon, bila mana awak tepuk dada? Okay, awak tepuk bahu dia, tepuk dada dia, awak tanya. Dia tak ada respon lah. Okay, kalau dia boleh respon, which is awak tak perlulah buat CPR. Okay, kalau dia boleh respon. Kalau dia tak bagi respon, apa benda awak kena buat? Awak kena minta tolong. Okay, bila tak ada respon, awak jerit pertolongan dan minta bantuan orang sekeliling untuk hubungi talian kecemasan 999. Okay, kalau awak ada knowledge lagi, bila mana kalau awak dah bekerja nanti, kita akan ada kursus yang menggunakan AED, tahu, bantuan kecemasan AED. Tu kalau awak ada pengetahuan menggunakan AED, awak boleh minta orang awak untuk dapatkan AED dekat area sekeliling. Okay, tapi jarang lah sekarang ni ada. Okay, kemudian awak kena hubungi talian kecemasan, okay, untuk dapatkan ambulans. Sebab kita ni bantuan kecemasan untuk kita beri keep maintain yang mangsa tu still boleh mengepam dan juga bernafas. Okay, sebelum bantuan ambulans sampai. Okay, kemudian awak kena buat apa? Awak kena buka saluran pernafasan. Okay, dalam video tadi ada kan yang bila dia check respon, ada orang sekeliling lalu, dia terus minta call ambulans ataupun ambil AED. Perasan tak? Ada. Okay, so lepas tu kena buka apa? Kena buka saluran pernafasan. Okay, dah buka saluran pernafasan, pastikan mangsa berbaring di permukaan rata dan dongakkan kepala ke atas untuk membuka saluran pernafasan. Untuk pastikan tak ada benda yang tersekat pada kerongkong dia.
Okey. Kemudian kita periksa mangsa bernafas atau tidak mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Okey, ni yang tadi saya cakap tadi. Bila awak dah check respon tak ada rangsangan, awak check pula situasi je dari segi bentuk tidak bernafas. Okey, tengok dia punya hembusan nafas. Awak boleh rasa guna jari ataupun awak boleh dengar pada bahagian mulut ataupun hidung dia. Kemudian awak boleh perhatikan dia punya bahagian dada. Ada naik turun tak. Okey. So bila awak dapat check yang itu, kalau tak ada kenaikan ataupun awak tak dengar bunyi dia bernafas dan bila awak tak jari tak ada rasa dia sedut nafas atau hembus nafas, okey, awak kena terus check nadi dia. Okey, yang ni semua awak buat respon cepat tau. Okey, jangan lebih daripada 6 minit tadi sebab kalau awak lebih daripada 6 minit tadi tu awak tak dah boleh mati dah. Okey, awak check tekanan nadi dan juga awak check dia punya inilah, awak tengoklah dia punya jantung tu macam mana kan. Okey, kalau nadi ni dah lemah ataupun nafas tidak dapat dikesan, maka tekanan teknik dada perlu dilakukan segera. Kemudian kita letakkan di bahagian tengah dada mangsa, pastikan tangan dalam keadaan lurus, tekuk tangan jati dan selang selikat jari. Okey, awak nak buat tekanan dada tu, awak kena mana tangan awak yang domain, yang awak selalu pakai. Ada orang kan tangan kiri, orang tangan kiri, ada orang kidal, ada orang tak kidal. So bila tak kidal, tangan yang kuat tu kita letak bahagian bawah lah. Okey, mana yang awak selesa untuk bagi kompres yang paling kuat. Okey, awak buat macam ni. Nampak tak? Tangan dia silang. You guys nampak tak? Tak. 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 Nampak? Okey, nampak. Okey, tangan awak yang paling domain. Tangan awak paling domain, lepas tu tangan lagi satu letak belakang dia, awak silangkan jari. Okey? Okey, lepas tu dekat mana yang awak nak kena tekan? Ni bahagian Ni. perut tangan ni. Bahagian perut tangan ni yang awak kena tekan dekat bahagian dada dia. Okey? Dekat bahagian dada tu pun ada detail dia lah, bukannya awak sembarang tekan dada. Awak tekan dada sebelah atas ke, dada bawah ke, dada tengah ke, dia ada satu location dia lah. Tu nanti kita pergi lagi detail. Okey. Kemudian bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa. Okey, bila mana kita dah buat macam tu, kita kena make sure tangan kita tegak dekat atas mangsa. Okey, untuk kita kompres. Boleh? Boleh. Okey, kemudian macam mana kita nak tekan tu? Kita kena tekan dalam 5 cm lah. Okey, kedalaman biasa kita tekan 5 cm dengan kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey. Tapi biasanya kalau ikut cerita kawan-kawan saya yang kerja dekat bahagian emergency, diorang kata kalau bab patah tulang dekat bahagian dada ni is normal bila kita buat CPR ni. Okey. Itu apa yang kawan saya sharekan lah. Saya pun tanya juga, kalau patah tu kira betul ke salah teknik je? Dia kata memang waktu kecemasan tu kita tak fikir apa sebab tulang tu boleh pulih compare dengan jantung yang nak pump ke seluruh badan tu. Okay, so jantung tu kita nak kena selamatkan terlebih dahulu lah. Okay, sebab biasa pun kalau patah pun dia bukan patah major lah, bukan patah yang berbahaya pada organ bahagian tersebut. Okay, so kita kena selamatkan jantung tu dulu. Alright. Kemudian lepas tekanan dada, kita kena buat bantuan pernafasan. Okey, jika masih tak ada pernafasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru-paru. Okey, yang ni kita nak bekalkan oksigen kat paru-paru lah. Okey, supaya darah yang lalu tu mengangkut oksigen daripada alveolus. Ingat lagi tak alveolus? Okey. Hello. Ya, cikgu. Nampaknya dah tak bosan dulu. Sikit lagi. Okay, yang kelima, kita tekanan dada. Kemudian tekan sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut secara berulang dengan tiba tangan jika masih bernafas tetapi belum sedar mengiringkan mangsa. Okey, awak buat 30 kali tekanan, awak hembus kat mulut. Okey, 30 kali tekanan awak hembus kat mulut. Sampailah awak masa hembus kat mulut tu, awak nampak ada pergerakan dada dia naik turun, dah start bernafas kembali. Waktu tu awak cuba lagi kompres. Kemudian awak hembus lagi. Bila mana dia dah start bernafas, okey, tapi dia masih belum sedar, awak minta respon dia, encik. Kalau dia tak bagi nak respon,
tak boleh nak keluarkan suara apa benda, kena mengiringkan dia. Okay. Tadi dalam satu video tu ada perasan, yang pertama sekali yang dekat airport tu, lepas dia dah selamatkan tu, mangsa tu mengiring kalau awak perasan. Itu adalah dia punya step lah. Okay. PBT, BT, pressure, respon mangsa, juga saluran pernafasan, tekanan dada, bantu pernafasan, kemudian tekanan dada semula. Okay. Okey, satu yang terakhir iaitu bantuan kepentingan CPR. Okey, kepentingan CPR ni adalah memulihkan sistem peredaran darah mangsa, mana kaedah tekanan dada menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Yang kedua, membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Kaedah hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru-paru. Okey, ini macam tadilah kita punya justifikasi. Okey, kita nak mulakan peredaran darah dan juga membekalkan oksigen supaya oksigen yang akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa dengan peredaran darah secara buatan tadi. Okey. So susun secara betulan kaedah CPR. Anyone yang boleh ni ke hadapan untuk jawab soalan ni? Boleh? Saya. Siapa tu? Hafiz. Siapa? Hafiz. Okey, apa dia? Yang pertama? Pertama, periksa respon mangsa. Okey, periksa respon mangsa. Yang kedua? Yang kedua, buka saluran pernafasan. Okey, buka saluran pernafasan. Yang ketiga? Yang ketiga, tekanan dada. Yang keempat? Bantuan pernafasan. Yang kelima? Last sekali, tekanan dada. Okey, apa akronim dia? PBT, BT. Okey, PBT, BT. Berapa nisbah tekanan dengan juga hembusan? Berapa? 100. Itu per minit. 30 tekanan. 30 tekanan. Berapa kali hembusan? 2 kali. 2 kali hembusan. So dalam seminit ada berapa kadar ni tekanan kita? 100 hingga 200. Okey, betul. 100 hingga 120, bukan 200. Tak apa. Tak apa. Kita belajar. Okey. 100 hingga 120 tekanan per minit. Alright. So, next. Minta awak jawab soalan. Boleh? Okay. Alright. Apakah dua kepentingan utama prosedur CPR? Okey, so jawapan A adalah mengeluarkan bernafas daripada saluran pernafasan dan memulihkan kesedaran. B, menghentikan pendarahan luaran dan merawat luka bakar. C, memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membakarkan oksigen ke dalam badan mangsa. D, mengelakkan hipotermia dan merawat patah tulang. So jawapan dia 13 orang baru plus 16. Alright. Soalan lagi pending. Nurina boleh? Okay. Nurina, okay tak? Okay, apa? Class submission. Okay, so the correct answer is C. Alright. So, 13 orang lah menjawab. Alright. Bagi batch. Okay, jawapan dia C, iaitu memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Okay, itulah kepentingan dia. Circulate dalam darah kita and then bekalkan oksigen. Alright.
Okay, so itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Awak dah belajar berkenaan dengan definisi, situasi, contoh insiden, kaedah CPR dan juga kepentingan CPR lah. Okay, so anyone dalam kelas ni boleh share sikit tak definisi dia apa? Recap sikit. Gabungan dua teknik. Siapa tu yang jawab? Siapa yang jawab tu? Ashraf? Ashraf ke? Ya, betul-betul. Okay, Ashraf. Apa dia? Gabungan dua teknik. Dua teknik. Apa teknik tu? Tekanan di bahagian dada. Okay, tekanan bahagian dada. Yang kedua? Hembusan ke dalam mulut. Hembusan ke dalam mulut. Tekanan dada tu untuk buat apa? Untuk apa? Mengembalikan degupan jantung. Okay, betul. Hembusan nafas? Mengembalikan pernafasan. Okay, betul. Alright, lepas tu kita pergi kepada situasi dia pula. Okay, apa tiga situasi yang memerlukan CPR? Jadi degup. Siapa? Siapa nak share? Saya. Siapa tu? Dini. Okay, Dini. Apa dia yang pertama? Tiada degupan jantung atau nadi. Okay, betul. Yang kedua? Tidak bernafas. Tidak bernafas, betul. Tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Okay, kalau tidak bernafas tu macam mana kita nak trace? Macam mana kita nak detect yang dia tidak bernafas? Tengok dada. Tengok dada. Lagi? Rasa pernafasan di hidung. Kita letak kita punya jari kan? Betul. Bahagian hidung dia. Betul. Lepas tu kita dengar dia punya nadi. Nafas. Bukan nadi. Dengar. Bukan dengan nadi nadi kena rasa. Okay, kita kena dengar pernafasan dia daripada hidung dan juga mulut. Ada tak? Berlaku ke tidak? Okay? Baik. Alright. So, next. Dia punya ni pula. Kaedah CPR. Siapa nak jawab? Orang lain pula. PBTV. Hello? Ya. Siapa? Siapa tu? Siapa di sana? Ya. Aina? Damia. Damia. Okay, apa dia Damia? Kaedah. Kaedah CPR apa dia? Okay, periksa respon mangsa P. Okay, lagi? Yang kedua buka saluran pernafasan. Okay, D. Kedua. Lagi? Lepas tu tekanan dada. Betul. Yang ketiga tekanan dada. T. Empat, bantuan pernafasan. Dan kelima, tekanan dada. Okey, tekanan dada semula. Alright. So, PBT, BT. Awak ingat akronim dia? Okey, so kalau kematian otak berlaku dalam tempoh masa berapa lama? 4 hingga 6 minit. 4 hingga 6 minit. Lepas tu nisbah tekanan dan hembusan berapa? Minit 30 tekanan, 2 kali hembusan. 2 hembusan. Okey. So berapa kedalaman? Biasa kalau kita buat tekanan tu? 5 cm. 5 cm. Alright. So, last kali Najiha, saya nak petik nama Najiha lah. Ada tak Najiha kat sini? Najiha ada tak? Tak ada. Najiha tak ada? Sofia ada Sofia? Sofia tak ada. Nasha ada? Ada. Okay Nasha, boleh share sikit tak kepentingan CPR? Boleh. Apa dia kepentingan dia? Sekejap. Boleh. Kepentingan dia yang pertama memulihkan sistem peredaran darah mangsa. Okey, betul. Kedua, membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Okey, betul. Alright, so kamu dah dapat lah
definisi, situasi, kaedah CPR dengan kepentingan dia lah. Okay. So untuk tugasan hari ni nanti cikgu ada upload awak punya soalan untuk bab ni lah. Okay, untuk bab 2 ni, 2.1 ni CPR dekat dalam Google Classroom. Okay, soalan objektif dan juga subjektif. So awak boleh jawab lah dekat dalam tu latih soalan awak. Baik. Okay. So kita sampai di penghujung sesi PDP. Okay. Cikgu nak stop sharing sekejap. Stop presenting. Okay. So jadinya dia dah sampai penghujung kelas. Jadinya kalau cikgu nak cakap sikit, bila mana kalau kita dekat public, kita ada knowledge pasal CPR, apa yang awak boleh buat? Awak nampak mangsa rebah, apa yang awak boleh buat waktu tu? Bantu. Boleh tolong. Tolong. Tak, awak boleh tolong tak? Boleh. Dari ke arah mangsa. InsyaAllah. InsyaAllah saya boleh tolong. InsyaAllah. Okay. Tak apalah, at least ni awak dah ada knowledge. Awak dah ada knowledge berkenaan dengan CPR. Okay, awak dah tahulah sikit-sikit apa yang awak boleh buat kalau betul-betul terdesak. Okay, sebab kita kadang-kadang kita tak tahu bila orang keliling kita mengalami kerebahan macam tadi kan. So apa-apa pun yang penting kita tolonglah. Jangan kita biarkan dia pula. Sebab kita ada ilmu, kita ada pengetahuan. So nanti bila mana awak kerja pun awak akan belajar sebenarnya how kita nak buat CPR ni, how kita nak buat Heimlich maneuver, kalau awak tercekik, ni semua awak akan belajar nanti dalam basic safety aid lah. Sebab ini adalah salah satu bentuk bantuan kecemasan yang memang semua orang kena belajar sebenarnya. Okay. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih dekat semua pelajar lah hari ni yang bagi respon. Okay. Boleh tak buka kamera sekejap? Boleh. Semua dah mandi kan? Dah. Semua kepam. Buka cikgu. Boleh. Okay. So nanti untuk next session kita discuss balik tugasan yang saya dah bagi dekat Google Classroom tu. Kemudian kita masuk dekat chapter barulah, bantuan kecemasan Heimlich maneuver. Okay. Janganlah tunjuk dahi je, tunjuk muka. Yang lelaki mana ni? Serabut. Okay, saya screenshot sikit lah. Cepat, mana yang lain? Nur Hafiz, okay tak? Hafiz masih di sana ke Hafiz dah? Weh, dekat kasa. Ashraf okay? Okay. Mana Saat betul-betul demam ke? Ada rasuk. Tipu. Betul. Okay. Asyik tak ada? Ada. So boleh tak Mira? Ya saya? Mana muka awak? Ashraf. Mira macam tak okey je. Ashraf. Okay Ashraf, boleh tak share sikit apa yang awak ni, apa input yang awak dapat hari ni? Share sikit lah. Banyak. Apa yang banyak tu? Sikit lah, share sikit je. Apa dia? Kaedah CPR. Kaedah CPR. Okay, apa yang awak dapat kaedah CPR tu? TBT. Okay. Aina Khadijah? Ya. Apa yang awak dapat hari ni? Saya dapat belajar apa tu kaedah terbang.
Apa je? Saya dapat belajar apa tu kaedah CPR. Okey. Ada berapa teknik? Ada 5. 5. Betul lah, kaedah ada 5. Teknik dia ada berapa? Teknik dia ada 2. Dua. Teknik dia ada 2. Okay. So itu saja untuk hari ni. Okay. Saya tak ambil gambar pun tahu sebab semua tak nak buka kamera. Kantor dah buka dah. Nah, semua tak nak buka kamera kan? Yalah, tak apalah. Saya buka. Saya minta Ustaz Zaki buat kelas awal lah, setengah-setengah. Jangan. Cikgu yang Okay, itu saja untuk hari ni Gua harap Baik. kamu nanti kamu boleh lah bantu orang sekeliling Alright. Boleh. Terima kasih. Daripada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay.